Berapa meter dah potong hari ni? Hari ini untuk blok B banyak juga, ada juga depan kita. Itu semua blok mana? Itu blok B, C sama D. Hari ni kita buat apa? Kalau hari tu you all tengok TNB, kes TNB yang pertama, video pertama hari tu, TNB datang gegar tempat kita kan. So dia potong, lepas tu kita pergi jumpa merayu pujuk TNB sampai petang tu dia sambung balik. The next day kita pergi bayar 250,000, which is hutang kita yang 700 lebih tu. Tapi saya kat sini nak ambil kesempatan hari tu bila saya buat video kedua, sebenarnya JMB selepas reminder pertama, kedua, ketiga kita pakai borang 11. Manakala MC kita pakai borang 20. Pembetulan sedikit, bukan borang 21. Hari tu laju sangat cakap. Balik pada kes video kedua hari tu saya dah buat EGM. Bila saya ambil alih Edscape ni, Sabtu lepas kita buat EGM untuk kita implement potong air bagi siapa yang ada tunggakan. Kat sana ramai yang tanya saya, macam mana management you all boleh buat benda-benda macam ini? Katanya dia orang kata air itu perkara asas, memang tak boleh potong. Tapi dia orang kena faham, kita yang maintain pump, kita yang maintain piping, kita yang maintain tangki semua tu. Jatuh bawah harta bersama juga. So yang ni adalah meter-meter yang saya potong. Okey, dengan tim saya. Okey, ini baru sikit lah, baru sikit. So nanti you all boleh tengok masa kita pergi bayar TNB, bank balance kita pada ketika itu kita ada about 450k. So kita cakap dekat SAJ kita ada 250,000 je lah. Sebenarnya kita ada 450k. So we managed to settle 250k and uncollected amount about 4 million. Exactly 4 million lah dengan data missing dia semua. So dengan frustration tu kita datang, penat kan, management kena maki dengan TNB, kita penat datang dengan frustration tu. I decide untuk potong meter. Macam tu tadi you all tengok sikit je, tapi I tunjuk you all satu perkara yang lagi dahsyat. Okay, kita pergi jumpa Encik Hakim. Apa yang dahsyat? Kita punya collection dahsyat. Okay, kita pergi bilik Encik Hakim. Kita ketuk pintu dia. Ini Encik Naki. Encik Naki, kita boleh tengok. Okay, buka WhatsApp. Berapa banyak WhatsApp yang masih belum settle? Kita ada 90 lebih. 90 lebih ni maksudnya orang tengah bayar. Saya boleh tunjuk you satu perkara yang sangat-sangat mengejutkan. Ini Encik Hakim. Okay, hari tu Rabu lepas kita start buat collection macam ni. Potong air dengan outstanding 4 million. Daripada Rabu lepas sehingga hari ni. Hari ni Rabu ke Khamis? Khamis. Khamis. Berapa collection? 1.2. 1.2 juta. Betul ke? Nak tengok? So ini daripada minggu lepas. You all boleh tengok cash flow, check, card, online dengan e-payment. Kalau you all tengok cash baru 300 lah kat sini. 300 je. So semua site kita memang online atau e-payment. You all tengok collection dia berapa. Tak bohong And okay, yang paling bestnya, saya dalam video tu saya dah bagi tahu pihak TNB, okay, bulan ni 250k, bulan depan 250k, bulan seterusnya 250k kalau you all ingat. Semalam saya call TNB, Sabtu 10 pagi saya jumpa, full settlement. Lagi satu perkara, dalam video yang lepas TNB offer saya 20% LPI untuk discount. Lepas tu saya counter dia balik 50%. Semalam saya counter 100%. Saya cakap Jumaat ni saya akan settle. Akaun 1, akaun 2, LPI 100% wave, 50,000 kita dapat diskaun untuk satu akaun, management account. Untuk tenant account kemungkinan kita akan dapat belasan ribu juga, tapi 100% LPI wave. Saya tunjuk you all. Cik Amir ni 42,000. Okay, this is for management account. Untuk tenant account belasan ribu lah, hampir 50,000 lebih lah. Jumaat ni kita akan settle 100% settle tau, maksudnya no more hutang. So thank you untuk penyewa dengan owner-owner yang turun bayar. Dan saya minta maaf lah, mungkin hujung-hujung bulan ni you all poket pun dah kering. Tapi saya terpaksa buat kerja saya. So sorry. And thank you again. Kita jumpa pada video yang akan datang pada hari Jumaat ni.